Makan telur setiap hari bahaya ke sebenarnya? Hai semua, saya Ubat Amoy Pharmacist. Telur selalu dianggap puncak kolesterol tinggi, tapi itu tak sepenuhnya betul. Apa jadi kalau kita makan telur hari-hari? Pertama, kita akan dapat protein berkualiti tinggi. Telur boleh bantu kita rasa lebih kenyang dan kita akan kurang craving. Kedua, baik untuk otot dan tenaga. Telur mempunyai amino asid yang penting untuk badan kita perlukan. Ketiga, baik untuk otak dan mata. Telur mempunyai kolin, sokongan untuk otak, dan lutein dan zeaxanthin baik untuk kesihatan mata. Tapi kita perlu kawal cara makan telur. Elak bergorengan berlebihan, kurang minyak dan mentega. Kalau boleh, pilih rebus, kukus atau scramble yang ringkas. Tentang kolesterol, kajian menunjukkan 1 biji telur sehari selamat untuk kebanyakan orang. Masalah biasanya datang dari lemak, tepung, gula, bukan telur itu sendiri. Kesimpulannya, makan telur setiap hari boleh asalnya cara masak betul, diet seimbang. Komen telur kalau anda makan telur hampir setiap hari.